Kita telah melancarkan search and rescue bagi menyelamatkan seorang mangsa paragliding di mana semalam pukul 9 hari bulan April jam lebih kurang pukul 2 petang selamat 7 orang paraglider telah pun menaiki bukit Berpahat Kuala Lumpur Baru. Daripada situ diorang terbang menggunakan paragliding dan lebih kurang 2.45 dapati 6 daripada mereka telah pun selamat turun di padang Millennium Kuala Lumpur Baru, manakala seorang mangsa masih lagi tidak turun masa itu. Dan hasil daripada itu ketuanya Encik Nazri telah pun hubungi dia tetapi tidak dapat hubungi dan tidak dapat berbual dengan dia. Tetapi masa itu dia boleh nampak di mana salah seorang yang mangsa yang tersebut tadi telah pun dia sepatutnya 4,000 kaki tetapi dia telah melintasi 4,000 kaki dan masa itu keadaan cuaca angin yang kuat dan juga hujan menyebabkan dia dah masuk dalam kumpulan